everyone and welcome back to my channel. Hari ni Syah akan buat makeup tutorial walaupun Syah memang tak pandai makeup dan makeup buruk. and then Syah nak share mengapa. Mengapa kau? Syah nak share kenapa Syah mula untuk buat YouTube and bagaimana. Bagaimana? Kau dah kenapa? Bagaimana aku nak nyanyi kali Syah? Bagaimana harus aku? Tiba. Mari kita start dengan basic skincare dulu. Wah, terbalik pula. Alisha. Sorry lah ya korang. Syah memang always pakai barang daripada Sun by Me. Yang ini Syah nak prep muka dulu before Syah start makeup. Soalan yang pertama, siapa saya? Ada macam nak pergi buat video untuk bagi dekat lecture. Syah tahu memang tak ramai lagi orang yang kenal Syah sebab Syah memang sangat-sangat baru dalam dunia YouTube. But Syah sebenarnya dah banyak buat video tapi bukan kat YouTube, dekat TikTok. This is my TikTok. I punya CapCut. Actually sebenarnya kalau dalam bidang editing, bidang content, Syah memang dah lama buat content. Sebab Syah starting dengan Syah punya TikTok. And then Syah mula dengan IG. Tapi tak adalah famous ke apa ke, tak ada. IG Syah biasa je ni. And also Syah pun start dengan Lemonade. Tu Lemonade Syah. Syah memang more kepada bidang-bidang macam editing, video, content macam tu. Tapi tak adalah power sangat. Untuk korang siapa yang tak kenal Syah, saya adalah Alisha Shikin. Syah lebih suka orang panggil Syah Arlisha ataupun Syah. Itu lebih Syah rasa dekat dengan Syah daripada Ashikin. Aku tak tahu kenapa aku tak suka orang panggil aku Ashikin. No? Walaupun mak aku tak panggil Shikin. Tapi aku tak suka. Sebab aku rasa macam nama, entahlah, macam tak best pula nama tu. Lebih best nama Alisha. Syah macam tu. And kalau korang nak tahu, ini adalah first time Syah buat. Sorry ke depan dah. Nak ambil Syah nak ambil Syah punya serum sebenarnya. Dia dah ke depan sana. Inilah first time Syah buat YouTube. Kenapa Syah tak starting dengan YouTube? Sebab Syah memang sangat-sangat gagap. Walaupun orang kata, Syah, kau ni mesti jenis hyper, jenis extrovert. tu, tapi I bukan extrovert. I Adalah introvert ataupun yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah tu. Sebab ada sometimes yang Syah berani, ada sometimes yang Syah takut. And saya masih lagi tak boleh bercakap dengan lurus. Ini pun 18 kali saya kena cut. Syah punya impian untuk tahun 2026 adalah Syah Nak start buat YouTube. Syah nak jadi content creator. Tak kisahlah dekat YouTube, TikTok, IG, FB. Tak kisah, tak apa-apa. Yang penting adalah content creator. Kenapa? Sebab Syah rasa Syah punya jiwa lebih dekat dengan konten-konten macam ni. Sebab I willing to buat. And then untuk channel Syah ni, Syah akan starting dengan random content. Macam makeup, daily life, Syah punya a day in my life. And then Syah punya makeup tutorial. 2 kali dah aku cakap makeup kan. And Syah akan buat mukbang, review and masak-masak. Untuk makeup, walaupun saya tak pandai makeup, tapi saya akan cuba. Okay? Untuk Syah punya cushion ni, Syah pakai cushion daripada Novo. Nampak tak? Syah tak pakai pun foundation sebab dah malam. Membazir foundation aku. Nak cerita, first time Syah buat YouTube and apa yang Syah dapat daripada viewers. Actually sebenarnya Syah starting buat YouTube dengan short je. And Syah tak expect yang Syah akan dapat view sebanyak ini. And second day Syah buat lagi video dengan short video. Tapi Syah dapat view sebanyak ini. Syah cakap Syah sangat-sangat terharu. And Syah tak expect yang ada juga orang nak tengok video aku weh. Sedih. Sebab video Syah mau kepada random je. And Syah memang tak adalah nak
setting video tu dengan betul-betul tak, sebab Syah memang tak pandai. Actually sebenarnya Syah record video YouTube pun guna handphone je right now. Syah sekarang guna handphone je, iPhone 12 Pro. And Syah pakai tripod and Syah pakai lighting supaya video Syah jadi cantik. Dan semua video yang Syah record tu Syah akan edit dekat CapCut. Tu je sebenarnya. Tapi walaupun Syah record guna handphone je, and Syah sangat-sangat bersyukur sebab masih ramai lagi yang tengok video Syah. Ada subscribe Syah and ada juga yang komen-komen. I pula, sorry Syah sangat-sangat happy lah sebenarnya. Dapat penerimaan yang baik dekat korang. Macam tu. Kalau korang tanya, kenapa Syah memilih untuk buat YouTube? Sebab saya suka tengok muka saya sendiri. And then, saya sangat-sangat suka bercakap. Saya pergi mana-mana, saya suka bercakap. Saya suka record video. Saya suka share saya punya moments. Tapi, saya simpan. Itulah saya buat selama 20 tahun saya hidup. 20 something hidup. Jadi, disebabkan memori saya sangat-sangat penuh, sekali aku nak kena beli iCloud dekat dalam Apple. Takkan aku nak beli iCloud dekat dalam iPhone sebab iPhone storage aku sangat-sangat sikit, walaupun aku guna sekarang 500 GB tau. Mungkin aku nak kena tukar ke 18 TB. Dan disebabkan itulah saya memilih untuk buat video YouTube supaya Saya boleh tengok balik saya punya kenangan, saya punya moments, and supaya saya boleh share journey saya dengan you all. Kalau you all berminat untuk tengok journey Alisha, you guys kena follow and subscribe Alisha. Subscribe. Follow dekat any platform. Korang tengok Alisha pakai Novo punya cushion. Nampak tak? Sangat-sangat coverage. Walaupun tadi Syah tak pakai pun concealer ke apa. Sebab Syah memang malas. Kalau malam Syah memang tak pakai concealer, tak pakai apa. Syah lebih suka pakai Novo punya cushion. So korang beli Novo punya cushion sebab best. Okay? Yang mana dah pakai cuba share. Dah siap pakai cushion. Sekejap bawah ni. Kita tu sikit. Tak sikit. Kita tambah sikit cushion dekat bawah ni korang. Sebab Syah rasa bawah ni dia macam tak ada cushion Tiba-tiba mata aku macam pelik pula kat belah bawah ni. And then Syah akan pakai dia punya ni bedak. Cushion ni sangat senang. Sebab apa? Sebab dalam ni dah ada dua benda. Ada cushion foundation and ada bedak. So sangat senang lah. Tak perlu kita nak pergi beli-beli banyak-banyak item. Kita nak bawa banyak-banyak barang. Tak perlu. Makeup kita pun dah nak dekat settle. Syah punya makeup macam ni je. And Syah tak pakai kening. Syah pakai ni. Mascara ni. 3D daripada Skiggle. Untuk kening Syah. Sebab malam kan. Syah memang malam nak bersiap sangat sebenarnya. Tapi disebabkan Syah nak buat konten. Syah happy sangat. Sebab Syah punya shape pula. Syah punya short banyak yang tengok. Syah rasa macam penerimaan yang baik sangat. Sebab korang tengok Syah punya short. And Syah I'm so sorry kalau Syah asyik ulang benda yang sama je. Mungkin Syah ulang-ulang tu lama-lama kau akan jadi bosan kan. Tapi saya baru je nak belajar buat video YouTube ni. Ni pun saya terkial-kial record. That's why lah maybe kau akan dengar benda yang sama je daripada mulut saya ni. Then pakai lipstick. Syah pakai lipstick ni. Lipstick ni ada dekat dalam beg kuning Syah kalau korang berminat. Syah pakai kod 07 hari Sabtu. Cantik tak? Cantik kan? Syah suka yang warna macam ni. Syah suka warna yang nude-nude macam tu. Dia tak nampak menonjol sangat. Lawak nanti kalau pakai menonjol. Aku make up dah. Baju aku tak tukar-tukar lagi ni. And Syah pakai blusher Baby Blinks. Kalau korang tanya apa Syah punya harapan untuk Syah punya video YouTube. Untuk Syah yang baru sangat mula ni. Syah harap sangat untuk korang suka dengan Syah punya video. Untuk korang terima Syah punya konten-konten YouTube. And untuk korang always support Syah. Supaya Syah jadi lagi rajin untuk hasilkan konten yang sangat-sangat banyak. Sebab sebelum ni saya letak konten saya dekat dalam handphone je. Saya tak pernah expect untuk buat YouTube. Satu sebab saya sangat-sangat takut. And saya malu. Saya takut kalau you all tak terima. And saya takut kalau saya kongsikan sesuatu benda yang tak bagus untuk you all. So that's why lah aku simpan benda tu dekat dalam aku punya telefon. Tapi disebabkan telefon aku memori dah penuh. Aku expect untuk buat konten. So and Syah harap konten ni boleh bagi kebaikan untuk korang. Untuk golongan muda, golongan yang tua, remaja ataupun Apa tu? Sorry. ataupun untuk kids. Don't worry, kids. kau boleh tengok sayang, sebab Aunty takkan buat video-video yang tak membantu awak. Aunty akan educate awak untuk awak jadi kid dan nanti awak jadi budak besar yang berjaya.
blusher Syah. Syah tak pakai banyak pun. Syah pakai nipis-nipis je. Macam tu. Don't worry, walaupun kita tak pakai concealer, tapi muka kita tetap on. Makeup kita tetap cantik. Gitu. Eyeshadow. Okay, eyeshadow sama juga. Saya pakai yang Baby Blinks ni. Sebab apa? Eyeshadow ni memang best sebab. Data ni yang rasa. Thank you. Kena keluarkan eyeshadow yang ni. Yang sangat-sangat murah. Syah beli time tu. Murah je weh. Aku lupa. Tapi dalam RM20 ke bawah. Time tu. Memang murah. Suka. Warna ni dengan warna ni. Campurkan. Pakai dekat mata. Tebal lagi. Jangan tebal-tebal korang. Kita nak keluar malam je korang. Kita nak pergi apa? Kita nak pergi makan je. Itu je. Kan kalau korang pakai tebal kejap lagi. Tak pasal-pasal. Tiba-tiba langsung tu berminat dengan korang. Dia kata, nak number boleh? Jangan tebal-tebal. Biasa nipis-nipis saja. Itu. So it's done. Finally, bebe cerita-cerita dah siap. Dah siap. Terkelih aku. It's done. This is my final look. Simple kan? So, I hope you guys enjoy dengan Syah punya video. And thank you so much. Sebab support Syah, subscribe Syah. Syah harap Syah boleh menghasilkan video-video yang sangat berkualiti untuk you all. Semoga video-video Syah lepas ni ada isi-isi yang boleh bantu korang. Boleh generate. Syah harap sangat video Syah lepas ni boleh ada isi yang okey and boleh dekat dengan korang, viewer Syah, and boleh bagi manfaat yang sangat-sangat berguna untuk korang. So doakan Syah untuk 2016 ni, Syah punya konten dalam YouTube makin banyak and makin ramai yang kenal Syah. Thank you so much yang mana dah tengok video Syah daripada awal sampai akhir. This is my makeup look. Simple je. And Syah pun nak keluar. Baju pun aku tak tukar lagi. Nanti sekejap lagi tukar baju. So, thanks for watching. And I love you so much, korang. And jangan lupa subscribe I. Bye.